Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersua pada malam ini untuk sama-sama mengupas tajuk berkenaan dengan muamalah. Kita dah di penghujung-hujung kitab kita dah. Ada lagi 1, 2, 3 tajuk lagi. Maknanya ini bulan 11, insya-Allah ini bulan kedua. Maknanya bulan 12 habis lah. Bulan 1 nanti kita cuba bincang bab lain lah. Mungkin kita bab faraid lah kot. Asas-asas faraid. Kita ada kitab dia, nanti kita bincang lah sama-sama. Sebab rasanya faraid lagi lekat. Muamalat ni betul kan, hubungan kita yang kita nak bincang malam ni pun berkenaan dengan pertanian menggunakan akad musaqat. Kan, so nanti kita tengoklah macam mana. Sebab ada juga satu lagi buku berkenaan dengan muamalah ni. Tapi dia punya topik dia lebih kurang je. Cuma kaedah penyampaian berbeza. Kan? So kita tengoklah macam mana nanti, tengok kesesuaian. Sebab rasanya faraid tak ada perbincangan lagi kan kat surau kita. Tak ada kan? Jadi kita buatlah. Sebab faraid ni setengah orang dia rasa payah nak belajar. Tanya asatizah pun kadang-kadang susah juga kalau dia tak betul-betul. Sebab pertama dia kena ada pengiraan satu, dan dia kena tahu susu galur formula dia. Siapa dengan ni, kalau orang ni macam mana, kalau ni macam mana pula, dia akan ada perbincangan dia. Kan? Sebab macam kita punya surau masjid kita sebulan sekali, rasa minggu lepas rasanya. Ahad baru ni. Dia sebulan sekali Ustaz Kusairi. Kan? So alhamdulillah saya pun berada dalam tim yang sama, Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, dan memang dah duduk dalam tu, tak bercakap bab faraid kadang-kadang tak tu juga. Sebab tu kadang-kadang dalam kuliah-kuliah kita, dalam ceramah-ceramah saya, ada juga saya sentuh sedikit lah berkenaan dengan faraid ini. Sebab benda tu kadang-kadang dalam kerja saya sebagai seorang peguam pun memang tak lari. Bincang bab tanah, kan, orang ni dah meninggal, macam mana nak buat, boleh tak nak bagi orang ni, lepas tu adik-beradik semua bagi kat sini, ni bagi sebagai takharuj ke, ataupun bagi sebagai dia ni pemegang amanah ataupun pentadbir harta. Kadang-kadang orang tak terfikir dan tak faham. Rupa-rupanya kena kelentong dia abang kata tak apa, kau bagi semua kat aku, nanti dah settle, nanti kita bagi sama rata. Tidak kan, insyaAllah lah. Baik, tuan-puan sekalian, insyaAllah malam ni kita akan bincang tajuk membangun pertanian dengan akad musaqat. Akad musaqat ni apa benda? Saya pernah mendengar keharusan usaha sama pertanian melalui kontrak musaqat. Apakah musaqat itu? Musaqat ni benda ni. Muskat kita tahulah. Anggur muskat. Kan, yang orang dok kata macam-macam kimia lah, cantik sangat kan, besar ibu jari kaki kan. Rupa-rupanya banyak sangat chemical, bahan kimianya. Dalam pada kita, dalam internet pun cerita macam-macam. Laku juga orang sebab murah kan, dia boleh jual RM5 sebekah tu. Kita RM5 anggur kot kan. Kalau kita tengok paling mahal, paling murah RM10 sebekah tu. Ini RM5, siapa tak boleh beli anggur kan, rupa-rupanya tak berapa bagus kan. Baik, musaqat bermaksud penyiraman
Definisinya menurut syarak adalah selari dengan makna bahasanya, iaitu kontrak antara tuan punya tanaman dengan pihak lain supaya pihak itu melakukan usaha merapikan dan menjaga pokok-pokok yakni kebun, digarisbawahkan, serta kerja-kerja lain yang bersesuaian. Kontrak musakat dalam pertanian maksudnya seorang Pak Abu dia ada dusun durian. Cik Mat dia ada kepakaran. Pak Abu ni pula kebetulan dah tua, uzur. Kebetulan pula tak berapa sihat. Jadi Cik Mat kata, Abu, apa kata aku uruskan kebunmu ni, aku bagi baja, aku jaga dia, aku trim buat pemangkasan. Kan kita trim lah pokok tu, letak baja, kawinkan pokok tu, cari ejen-ejen pendebungaan, ada hasil kek gini kita bagi. Kebetulan Pak Abu pula memang dia kata okeylah, pada duk saja dapat juga hasil. Memanglah kalau durian ni nak kalau durian kampung tak baja pun dia berbuah juga, tapi rugi. Takkan nak pakai durian lama lagi kan, durian kampung, durian hak yang durian pokok tua mesti diselang-selikan dengan Musang King, Blackthorn, IOI, ikut anda lah kan. Dan pokok-pokok ni manja tuan-tuan. Musang King manja sekali. Tak boleh salah buang daun, tak boleh macam-macam. Kalau letak baja pula, terlebih pula chemical ni, dikering kat atas. Dah dikering habis lah. Kalau katakan dia patah pula, ranting dia patah, apa nak buat? Cepat-cepat kena potong. Biar macam tu, kena serang dengan rosak. Habis satu pokok. Jadi memang saya pun tak mahir mana kenaan dengan Musang King. Saja tengok ikut kawan-kawan duk membaca kan, dia ajak tengok. Tapi bukan jiwa kita nak pergi tanam pokok Musang King ni. Tanam pokok lada pun saya rasa kejap je mati. Kangkung je hidup rasanya, dah nak makan. Tapi itulah maknanya, kalau macam Pak Abu tadi tu, dia serahkan kepada Cik Mat, maka itu adalah akad musakat. Maka sebagai imbalannya, pihak itu mengambil bahagian tertentu daripada buah-buahan yang terhasil daripada pokok-pokok yang dijaganya. Dah Cik Mat dapat apa? Kos keluarkan baja, siapa keluar? Cik Mat. Kos trim pokok, panjat, ikat tali. Kebetulan pula memang ada makhluk perosak balik bayar tu. Kan? Dia memang berakhir sondol pokok, habis pokok. Apa dia buat? Kena cari ubat. Kena buat pagar. Kadang-kadang orang kata cari air kencing harimau. Kan? Dia ada bahan dia tu. Saya pun macam, senang ke nak dapat air kencing harimau ni? Kita dengar dia mengaum pun 1 kilometer kita lari dah. Nak dapat air kencing dia. Rupa-rupanya asalnya mungkinlah, memanglah air kencing harimau. Tapi bila kita ni dah maju, kita ambil apa yang ada dalam air kencing tu. Bahan apa? Jadi kita guna chemical lah. Tak daya tuan-tuan nak dapat air kencing. Air kencing kita pun kita tak dadah. Ini pula harimau nak tadah. Kita tadah tu bersyarat tu, sebab kita nak buat medical check up kan. Kalau orang-orang yang biasa kena ni, AADK suruh kencing, nak tengok air kencing, urine test. Itu pun kita dah alamak nak kena kencing ke. Kan, takut yang amat AADK sekarang ni dia datang sekolah. Sekali-sekala dia akan pergi sekolah, dia akan kena pasti. Dia akan minta cikgu, guru disiplin bawa 100 budak. Nasib engkau lah hari tu. Kalau cikgu yang jenis tengok orang kan, budak ni mata lain macam ni, tak berkelip je, merah je ni, ambil mushroom ke apa. So dia tak panggil, tapi ada yang kantoi. Maknanya bila AADK datang sekolah, buat saringan ujian air kencing, kantoi.
Anak-anak kita ada yang ambil barang di sekolah. Dan biasanya daripada vape lah. Mushroom tu lah. Sebelum di sekolah dia sedut dulu. Saya pun dulu kadang-kadang nampak juga pagi-pagi pukul 7 suku ada di depan rumah saya tu. Dia berhenti, risap rokok dulu punya. Dia dudukkan api rokok. Maknanya sambil daripada rumah saya sampai sekolah habis lah kiranya. Dia punya pot dia takkan isap kat sini, buat rugi. Tapi dia akan berhenti depan rumah saya pelik jugalah kadang-kadang kita masuk kereta, hidupkan enjin, panaskan dulu. Benda budak-budak ni asal ada je berhenti. Jenguklah, mokok punya. Tapi dah kena tegur tu tak ada lah, tak nampak dah. Maknanya tuan-tuan, siapa yang beli bahan-bahan tadi tu? Maknanya orang tadi, Cik Mat lah kalau kita bagi contoh kita. Maka kalaulah contoh untuk kerja-kerja dia tu, dia dah berhabis berapa ribu. Jadi apa balasan dia? Pak Abu bayar ke? Adakah Pak Abu kena keluarkan duit dia untuk bayar? Tidak. Dalam akad ini, imbalan dia, balasan dia apa? Hasil. Hasil durian itu. Hasil kebun itu. Itu adalah imbalan dia. Makna, kalau katakan musim itu, durian dia boleh dapatlah dalam 3 tan. Contoh, sedap sangat tu 3 tan tu. 3 tan bolehlah kita kata dapat 100,000. Maka sepatutnya dia kena tengok juga akad musakat ini dia kena selesaikan di awal. Kalau tuan-tuan perasan masa kita berbincang dalam beberapa tajuk sebelum ini, semua urusan, semua kadar keuntungan bayaran mesti dibuat semasa akad. Tak mau jadi dah settle semua, dah nampak hasil, pokok pun dah berbunga lebat, harga pun naik, barulah kita nak bincang pasal imbalan. Tak boleh. Kita kena kena settle dulu sebelum atau semasa kita akad. Keuntungan macam mana? 50-50. Hasil durian kayak gini, jual nanti macam mana? 50-50 ke? 60-40 ke? 70-30 ke? Kena settle dulu. Sebab yang pertama, kalau untuk akad ini, pokok mesti ada. Dia tak sama macam kita pajak tanah. Setengah orang kan dia buat pajak tanah. Tanah kosong. Tanah sawah ke tanah bendang yang tak ada orang usahakan. Jadi orang ni pun pajaklah. Dia buatlah apa yang dia nak buat, dia tanamlah apa yang nak, dan dia bayar satu kadar. Berapa musim dia nak pajak tanah tu. Dia nak sewa, dia nak pajak, lebih kurang lah tu, ijarah. Tapi yang ini bukan pajak. Kalau kita tengok, mungkin dia lebih hampir kalau sistem kita ni, sistem pawah. Kan? Kalau pawah, biasa kalau pawah ni orang sebut pawah haiwan. Kan? Kita bagi seekor lembu, kebetulan kita ni ada lembu jantan, bagi lembu dia, lembu betina, kita jaga. Dia ada kahwin dengan lembu jantan kita. Dapat anak, bagi nisbah 1:1. Anak lahir 2 ekor, aku seekor, mu seekor, bagi. Itu mungkin pawah. Tapi sama juga dalam konteks pertanian, pokok, lebih kurang. Tapi kalau biasa pawah pokok ni, dia dah nampak dah kan. Dia tak usaha pun. Dia mungkin berbeza sikit dengan konsep musakat. Dia dah nampak, satu kebun tu, sekar tu ada 8 batang pokok durian, 8 batang pokok rambutan, 3 batang pokok dokong. Jadi dia kata dia nak pawah, dia ambil kira sekali, aku bayarmu 10,000. Itu kaedah pawah. Tapi musakat ini tak, dia kena mesti ada usaha. Cik Mat tadi tu, dia kena ada usaha. Dia kena baja, dia kena trim, dia kena tebas, dia kena rapikan pokok, dia kena siram pokok. Itu musakat. Kalau tokek-tokek kita kan, musim-musim buah kan, ada tokek datang, aku pawah lah, satu pokok ni aku ambil 3,000. So semua hasil yang ada tu aku punya. Sebab mu dapat 3,000. Kat sini tak boleh. Kat sini untuk musakat, kita kata hasil ni kita akan bagi. Sebab aku ada usaha aku, tanah-tanah kau, pokok-pokok kau dia.
Itu konsep dia lah. Baik, kita tengok apa itu dalil dia. Hukum, apa ni dalil hukum? Apakah dalil keharusan kontrak sebegini? Kontrak ini adalah harus berdasarkan beberapa dalil. Antaranya yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penduduk Khaybar separuh hasil buah-buahan atau tanaman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalil yang kedua, ijma' para sahabat terhadap keharusan kontrak ini dan mereka mengamalkan kontrak ini secara berterusan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maksudnya, kontrak musakat ini diteruskan zaman Nabi benarkan melalui hadis Al-Bukhari tadi, dan diteruskan pula pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Maka harus. Kalau siapa yang kata tak boleh, tak harus, tak tahulah mana dia dapat. Tapi boleh. Maknanya kita boleh buat kontrak begitu. Mungkin adalah sedikit perbezaan, kan? Tapi bila kita dah belajar ni, kena ikutlah. Janganlah pula nanti kita kata okey aku ambil kita buat akad musakat lah, tapi nanti kita kira nanti bila dah dapat untung nanti dah jual. Tak boleh. Mula-mula, sebab itu kita muamalah ini, perbezaan aktiviti kita, perniagaan kita dengan konvensional adalah akad. Dia dah tak ada nanti kita kata perselisihan, tak ada dah. Dia mesti ada kontrak di awal. Kontrak dia cerita apa? Kalau kita tengok yang konvensional ni, dia hanya bagi aku setuju jual, mu setuju beli, itu je. Tapi tak cerita secara jelas. Tapi bila yang Islamik, dia kena jelas. Dia tak nak ada unsur gharar. Unsur tak pasti itu kena alih, kena hilangkan. Itu beza dia. Tapi kalau kita konvensional, macam-macam. Bertanya-tanya kita. Kalau bawa perjanjian tu kepada peguam, kadang-kadang kita pun pelik. Awak ni setuju apa benda? Tahu tak benda ni? Tak tahu. Sudah. Tahu-tahu kena. Sebab tu apa-apa pun perjanjian biarlah buat betul-betul. Kadang-kadang kita ni silap ni, kita nak beli barang, nak beli tanah, tapi kita serahkan kepada penjual. Ataupun kita ni nak jual tanah, kita serahkan pada pembeli. Ikut anda muah nak buat macam mana. Tulislah sikit. Dia pun tulis. Kebetulan kalau dia ni pandai, bijak, dia tulis agreement, perjanjian, surat akuan, hak menyebelah pada dia. Apa cerita? Macam mana ni? Kita setuju nak jual tanah. Berapa ribu? 50,000. Dia setuju beli. Tapi dia kata dia akan bayar dalam tempoh setahun. Kita tak bincang bab setahun ni. Kita ingatkan 50,000 kot. 50,000 sekali bayar je. Tapi pada setengah orang, disebabkan tidak ada dalam perjanjian, tidak bertulis, maka, kenapa tak cakap? Aku rasa mu tipu aku ni. Lah, kan perjanjian ada. Mu nak nampak ni. Mu jual betul dah 50,000, aku beri dah 5,000 sebagai deposit. Tapi balance 45,000 dalam masa setahun. Sudah kita nak buat macam mana? Perjanjian kita sign. Ataupun dia buat akuan sumpah. Sudah. Banyak orang yang kena. Sebab itu, walaupun kita kata 10,000, buatlah perjanjian. Rujuklah dengan pakar. Carilah, tanyalah Uncle Google tu, Pakcik Google tu. Kod dia boleh bantu kita. Lepas tu tengok balik. Fahamkan balik, betul ke tidak ayat dia ni? Ke kita kena pusing kat mana ni? Sebab, walaupun kita kata kita, nama masuk dalam geran lah. Rupanya kita tengok lah, geran kongsi. Jual beli tanah, betul nama kita dalam tanah tu, tapi 1/5. Yang 4/5 lagi tu orang lain. Ada pula 3-4 orang. Contohlah ada 5 orang lah, masing-masing 1/5. Tak?
Kita beli hak yang kawan tu nak jual 1/5. Ada lagi 4/5. 4/5 tu 4 orang lagi. Dalam pada 4 orang tu seorang dah meninggal. Macam mana? Betul, nama kita masuk dalam geran. Tapi sampai bila kita nak pegang geran kongsi? Cikgu kalau mati seorang, nak kena pecah. Nak kena buat terekah. Bila nak buat terekah, kita kena ambil tahu. Main-main tuan-tuan. Jadi, ialah daripada tanah pertanian, kita nak convert kepada tanah perumahan, pembangunan. Kita beli tu bukan nak bercucuk tanam. Kita beli tanah tu untuk buat rumah. Comel, tapi syarat dia masih syarat pertanian. Apa kena buat? Tukar syarat dulu. Nak tukar syarat, semua anggota, semua pemilik tanah bersama kena setuju. Kena sign pun orang. Angkat permohonan. Kalau dah mati seorang macam mana? Ramai tuan-tuan bagi duit dulu. Nama masuk. Lepas tu relax. Oh, seronok. Nama ada dalam. Tahu-tahu seorang dah meninggal. Saya ada satu kes. Di kampung saya itu. Di Pahang tu. Oh, jenuh tuan-tuan nak menguruskan tanah arwah atuk saya. 3 orang. Seorang ni meninggal. Susah kita nak mencarinya. Kalau jiran itu duduk di situ, senang. Ini dah pindah randah dah. Kita tak tahu dah. Mati atas mati dah. Makna berlapis. Arwah atuk meninggal 1994. Bayanglah. Dah selesai dah. Cuma masa kita nak dapat dengan tu. Nak buat tu. Sebab tanah kadang-kadang ada yang kita tak tahu. Waris tak tahu. Waris yang tahu apabila disebut saja. Kadang-kadang ayah beli, Tok Ki beli tanah, dia tak cakap kat kita. Geram pun tak ada. Kalaulah tuan punya tu atau pemilik bersama tu jujur, dia khabar. Kalau pergi pejabat tanah pun kadang-kadang tak appear sebab benda tu tak bertukar milik lagi. Kalau tukar milik, okey. Sebab kita boleh pergi pejabat tanah, buat carian rasmi, carian persendirian. Bayarlah. Terengganu 100. 100. Mana? 400. Kelantan 250. Carian persendirian. Dulu RM10, betul. Sekarang 100. Sekarang kalau buat kat saya, maknanya dulu kita boleh pejam mata lah buat carian RM10 je. Sekarang saya tak boleh, saya bil. Bagi bil 100 kot. Nak kena buat lah. Maknanya itu masalah dia. Okey, jauh dah tu kita pergi. Baik, oleh itu mengikut pandangan kebanyakan ulama, yakni jumhur termasuk mazhab Syafi'i, kontrak ini diharuskan. Walaupun begitu, kontrak ini tidak diharuskan pada pandangan Imam Abu Hanifah dan Zufar kerana mereka mensyaratkan upah pekerjaan hendaklah berdasarkan jumlah tertentu dan bukan sebahagian daripada hasil tanaman. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Akad musakat ini tidak harus sebab konsep upah dia mesti pada kadarnya. Dan dia mesti dibayar dengan duit. Dia tak boleh dibayar dengan hasil. Dia nak mengelakkan Imam Abu Hanifah nak mengelakkan perkara-perkara yang garang tu lah. Kalau kita gajikan orang, gaji 1,000 sebulan, bayar 1,000. Jangan kata, okey gajimu tak hari bulan ni, mu ambil lah 18 biji musangking sebagai gaji. Tak jadi. Tak boleh. Sebab ialah musangking pun ada grade, kan? Grade AA, triple A, ada tak kat Malaysia? Tak ada. Triple A musangking kita kat mana? Singapura lah. Pergi Singapura, pergi China, ada lah jumpa. Hak yang ada dengan kita ni C. Kalau kat sini kebanyakan orang kata ni ini A tau. Kalau kita pergi gerai-gerai durian tu dia kata ni grade A. Cuba bawa beli, pergi comparekan dengan dekat rauk dengan bentung tu. Confirm A kita jadi C dia. Grade yang ada di sini A sebenarnya C di sana. Harga sama lah. Berapa? RM28.
RM48. Kalau di belah sana RM68. Sebab tu orang, yelah kalau kita nak makan tu, balik daripada KL singgah tu lah makan. Tak payah bawa balik. Singgah lah. Lepas tu pakat sendawa dalam kereta. Mok kan. Tapi itulah RM68. Sini kita boleh dapat RM38, RM28 sekilo. Dia kata double A. Compare C. Maknanya Imam Abu Hanifah dia tidak setuju untuk upah itu, ganjaran itu dibayar menggunakan hasil tanaman. Baik, rukun kontrak musyakat. Apakah elemen-elemen utama yang perlu ada dalam kontrak ini? Rukun-rukunnya ialah yang pertama, pemilik. Pemilik tadilah siapa? Pak Abu. Pengusaha atau petani siapa? Cik Mat. Senanglah kan kita nak buat perumpamaan begitu. Dan adanya ijab dan qabul. Yang kedua, pokok-pokok atau tanaman yang boleh mendatangkan hasil seperti pokok tamar dan pokok anggur. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengharuskan musyakat pada tanaman-tanaman lain selain tamar dan anggur. Rukun yang kedua, mesti ada pokok dah. Mesti ada tumbuhan dah. Baru akad ini boleh jadi. Kalau tanah lapang, tiba-tiba Cik Mat kata, Abu, aku nak tanam pokok betik. Betik berapa? 4 bulan, 5 bulan dapat dah hasil. Tak boleh. Itu kira kita sewa. Kita pajak tanah, sewa tanah, tanam sebab itu kontrak lain. Kontrak musyakat dia mesti pokok tu ada dah. Pengusaha ini kerja dia tanam, rapi, memangkas, baja, itu kerja dia dan tunggu hasil. Baru boleh. Okey? Dan yang ketiga, pekerjaan untuk menjaga dan memelihara tumbuhan tersebut. Jadi petani itu mestilah melakukan semua pekerjaan untuk memelihara dan menjaga tanaman, antaranya menjaga saliran air, membuka dan menutup paip siraman atau tali air, menyucikan saliran air daripada kotoran seperti tanah dan sampah-sampah dan lain-lain tugasan yang sesuai. Pokok mesti ada dan kerja mesti ada. Yang keempat, buah. Daripada pokok-pokok tersebut, disyaratkan buah tersebut hendaklah dikhususkan kepada pemilik dan pengusaha sahaja. Tidak boleh mensyaratkan sebahagian buah-buah itu untuk pihak ketiga dan tidak boleh mengkhususkan buah-buah itu kepada satu pihak sahaja. Tumbuhan itu mesti ada hasil, boleh mendatangkan hasil. Pokok durian ada hasil tak? Ada. Buah durian. So kalau ada buah durian, boleh kongsi tak dengan orang lain, toke ke? Kongsi dengan apa hak yang bagi baja tadi ke? Boleh tak? Tak boleh. Kontrak itu antara Cik Mat dengan Pak Abu je. Pak Ali tak usah nak ngada-ngada. Okey. Bagi setiap seorang hendaklah ditetapkan menggunakan kaedah peratusan. Bahagian setiap seorang hendaklah ditetapkan menggunakan kaedah peratusan atau bahagian seperti sepertiga, seperempat atau separuh. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu seperti 100 kilogram buah. Dia kena ada nisbah. Bahagian dia, imbalan dia, suku ke, separuh ke, 3 suku ke, itu boleh. Dan itu mesti dinyatakan di awal kontrak. Dia bukan kira, okey nanti Mat, bila hasil kita dapat, mu ambillah 100 kilo durian. Tak boleh. Kalaulah hasil tahun tu dapat 110 kilo je. Aci tak? Dah aci lah. Kan? Tuan punya pokok dapat 10 kilo. Hak yang pengusaha dapat 100 kilo. Dia tak boleh nak ditetapkan dengan jumlah kilo gitu. Tak boleh. So kalau kebetulan lah ada 100 kilo, kalau kita bagi 50%, separuh-separuh, maka seorang 50 kilo. Tak apalah. Tapi tidak boleh dikira sebagai satu nilai seperti jumlah.
kita kena buat nisbah. Okey. Baik, tidak boleh dibatalkan. Bagaimanakah kedudukan kontrak ini dari sudut kewajipan meneruskan kontrak ini setelah kita berkontrak? Kontrak ini ialah kontrak mandatory, iaitu seseorang tidak boleh membatalkan kontrak ini tanpa persetujuan pihak yang lain. Ia mandatory kerana ia adalah kontrak ke atas benda yang boleh dilihat. Sekiranya petani membatalkan kontrak ini setelah memulakannya, ia akan merugikan pemilik kerana tidak dapat atau tidak mampu menyiapkan tugas menjaga tanaman tersebut. Kontrak ni tak boleh batal. Tengah-tengah jalan, tiba-tiba Cik Mat kata, Abu, aku tak jadi nak teruskan. Tak jadi nak jaga pokok ni. Sebab aku nak pindah. Nak duduk dengan anak aku kat bandar. Tak boleh. Sebab kesianlah pada Abu tadi. Dia dah lah tak gerak. Tak boleh nak bergerak dah. Tak boleh nak berjalan. Duduk rumah. Siapa nak usahakan? Sayang juga tak? Pokok dah dibaja. Tunggu hasil je. Maka tak boleh dibatalkan. Okay. Demikian juga sekiranya pemilik membatalkan kontrak tersebut, petani atau pengusaha akan kerugian bahagiannya daripada buah tersebut kerana secara khusus bahagiannya terhadap buah tersebut adalah lebih besar daripada nilai upah biasa. Kalau kita dah buat kontrak musakat, kita tak boleh ubah kepada kontrak upah. Tak boleh. Abu dia tak boleh kata, Cik Mat, aku tak jadilah nak buat ni, kita batalkan, aku bayarlah. Berapa mu habis baja dulu, mu siram dulu, mu buat itu berapa? Aku bayar mu 2,000, boleh? Tak boleh. Kontrak itu tidak boleh dibatalkan. Dia kena teruskan. Dia tak boleh separuh jalan. Sebab tak adil lah. Kadang-kadang usaha Cik Mat tadi itu, dia keluar baru 3,000. Tapi kalau batalkan kat situ, dia dapat 3,000. Sedangkan usaha yang dia nak buat tu, kira-kiranya 30,000. Hasil yang boleh dia dapat. Galik-galik kalau tengok musim-musim tu, buah-buahnya besar-besar, harganya pula 30,000. Tapi dia bayar 3,000 sahaja. Maka tak kenalah. Okey, sikit lagi. Berlaku kematian. Bagaimana sekiranya salah seorang daripada pihak yang berkontrak musakat itu meninggal dunia? Secara umumnya, kontrak ini berakhir apabila tamatnya tempoh. Kontrak ini tamat tempoh bila hasil habis. Contoh kita berkontrak semusim, durian. Habis musim durian, luruh belaka dah, habis kontrak. Dah. Nak buat kontrak baru, akad baru. Musim depan pula. Walaupun begitu, penentuan tempoh hendaklah berdasarkan keupayaan pokok tersebut membuahkan hasil. Walaupun tempoh sudah berakhir, tetapi buah masih belum masak, kontrak masih sah kerana pihak pengusaha adalah terikat dengan buah-buah tersebut. Kalau kita letak tempoh, contoh setahun. Kadang-kadang buatnya hari tu rezeki, cuaca comel, dia pokok cepat berbuah, luruh cepat, tiba-tiba tak lama lepas tu berputik balik. Kan? Kalau ikutkan setahun, mungkin 2 tahun atau 3 tahun mungkin dapat 2 kali. 4 tahun 3 kali mungkin. Kan? Jadi kita selagi buah ada, selagi itu kontrak itu masih wujud. Baik, kontrak musakat tetap sah walaupun salah seorang daripada kedua-dua pihak tersebut meninggal dunia. Sekiranya pengusaha meninggal dunia, waris pengusaha boleh meneruskan kerja tersebut dan berhak terhadap bahagian si mati. Cik Mat meninggal dunia, anak dia cover lah. Sebab Cik Mat tak dapat upah lagi. Beza kan? Kalau kita banding dengan projek yang kita dapat upah. Aku bayar mu pekerja. Jadi pekerja, mu baja, mu siram, mu pangkah. Apa lagi? Tiap-tiap bulan dapat. Itu tak ada masalah. Kalau meninggal, tak apalah, habislah kontrak. Tapi Cik Mat tadi, dia tak dapat hasil lagi. Selagi buah tak luruh, tak jual. Jadi adalah adil dan saksama bahawa anak pada Cik Mat kena ganti. Dan dia kena dapat hak yang sama. Pak Abu jangan mandai-mandai pula. Ni sekarang ni aku deal dengan anak pula. Sebelum ni 50-50.
Tapi ni anak buat, anak cara kita rasa macam hasil tak comel mana ni. Ubah. 60 40. Aku 60, Abu 60, Cik Mat 40, anak Cik Mat. Tak boleh. Kita kan dah janji separuh-separuh, separuh-separuh lah. Itu pentingnya, perlunya amanah. Okey? Baik, pemilik wajib membenarkan waris meneruskan pekerjaan tersebut sekiranya waris tersebut diyakini memiliki keupayaan meneruskannya. Sekiranya waris tidak mempunyai kemampuan, pemilik berhak mendapatkan perintah mahkamah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut menggunakan harta peninggalan si mati atau menggunakan wang pemilik itu sendiri. Maknanya dia kena menggunakan mahkamah juga, kena cari qadi, kena bincang, jangan buat keputusan sendiri. Sebab ialah tak aci tak. Hak ni Pak Abu ni otak lah sikit. Kebetulan dia pula ayah anda. Dia pula deal dengan ni adik-beradik je. Anak pada Cik Mat tadi ni adik-beradik baru je bai'ah masuk kumpulan. Oh, dia titik. Kan mentang-mentang dia ayah anda, dia titik kawan tu. Tak boleh. Yang boleh buat adalah mahkamah saja. Mahkamah akan nilai berapa. Sekarang ni nama contohlah anak Cik Mat nama dia Ali. Ali ni tak pakar mana, tak pandai sangat nak cucuk tanam ni, nak menjaga pokok tak pandai, baru keluar universiti. Jadi hanya mahkamah je yang layak untuk bagi keputusan dan pampasan berapa Ali patut terima. Barulah adil dan sama. Sekiranya pemilik yang mati, maka pengusaha berhak meneruskan kerjanya dan mengambil bahagian daripada usahanya, manakala bahagian pemilik perlu diberikan kepada waris pemilik. Kalau Abu mati, maka Cik Mat teruskan. Dan jangan pula dia tak amanah. Kontrak perlu diteruskan. Waris Abu ada. Waris Abu dia tak tahu. Bini Cik Abu. Bukan dia cara sangat. Tapi kita dah janji tadi hasilnya separuh-separuh. Kita teruskan. Jual apa semua terus bagi. Bagilah pada balunya Cik Abu tadi. Tapi kalau nak semua boleh. Cik Mat, kalau dia nak semua hasil boleh buat. Cara macam mana? Kahwinlah dengan balu tadi. Habis edah makcik ni, 4 bulan 10 hari, boleh kahwin. Nikah maknanya dia dapat 100%. Tapi bukanlah dia boleh dapat macam tu. Hak balu tadi kena dapat. Kan? Tapi tak usah buat perangai gitu kerja je lah. Kan? Baik, sikit lagi. Berkontrak untuk dusun. Saya memiliki dusun buah-buahan, namun begitu saya tidak cukup masa untuk menguruskannya. Bolehkah saya melakukan kontrak ini untuk dusun saya itu? Ya, saudara boleh melakukan kontrak musakat bagi tumbuhan yang sudah ada tapi belum mengeluarkan buah atau hasil. Sekiranya berlaku pertelingkahan atau antara pemilik dan pengusaha, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Kontrak ini secara asalnya ialah kontrak amanah, iaitu pengusaha memegang penjagaan pokok-pokok secara pemegang amanah. Bererti sekiranya rosak atau binasa sesuatu pokok, pengusaha tidak perlu memberikan ganti rugi kecuali sekiranya ia berpunca dari salah laku atau kecuaian pengusaha. Pemegang amanah, kalau barang yang diamanahkan itu hilang, dia tidak boleh dipertanggungjawabkan. Melainkan ada unsur kecuaian. Patutnya pokok durian Musang King tak boleh terima baja yuria. Dia tabur juga baja yuria. Memang tak boleh. Memang dia kena. Tapi kalau tersalah ke, tersilap ke, atau pokok tu kena serangan, kena petir ke, yang itu tidak dipertanggungjawabkan. Sekiranya pengusaha menafikan kesalahannya, maka kata-katanya yang perlu dahulu diterima kecuali sekiranya pemilik mempunyai dalil yang jelas berlakunya kecuaian pengusaha atau petani itu. Maksudnya kata tadi, kalau pokok itu tidak mendatangkan hasil atau musnah,
Cik Mat tadi tu tak boleh dipersalahkan, melainkan ada bukti yang khusus, yang sahih, nyatakan bahawa Cik Mat telah khianat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Hujan lebat dah ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, bincang lagi untuk 2 minggu akan datang. Akad muzara'ah dalam pertanian. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.